BMW. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam ilmu pembacanya. Saya Iris Khairul Husna, warna-warni Syarikat Al-Falah. Pada Khamis 12 Februari jam 10.30 pagi bertempat di Rumah Cenderawasih, Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Baru Sintong telah mengadakan Hari Penangkapan Target SPM 2026. Kampung Masa meneruskan ke sesi temubual. Dalam bersama saya sekarang iaitu Puan Khadijah, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Baru Sintong, telah memainkan penting dalam menjayakan Hari Penangkapan Target SPM bagi tahun 2026. Okey, baiklah Puan. Apakah strategi dan pelancaran yang telah disusun oleh kelas sekolah bagi membantu pelajar mencapai sasaran tersebut? Hari ini hari penangkapan target sendiri pada Sosito. Yang kita buat, kita memberitahu kepada anak-anak dan penulis tentang target atau sasaran SPM 2026 untuk anak masing-masing. Dan pihak sekolah telah merancang beberapa aktiviti yang untuk menyokong pembelajaran anak-anak untuk merealisasikan target yang kita buat. Antaranya ialah kita adakan program Alpha untuk awal, laju, hebat dan dapat ikhlas. Jadi program Alpha ini kita fokuskan kepada sasarannya murid yang kita hasratkan untuk mencapai 50 ke atas. Selebihnya kita ada juga aktiviti kelas tambahan remaja dan juga program motivasi serta hari Jaya Waris untuk kita hebahkan keputusan segala anak-anak memiliki peperiksaan dengan pun dan juga keputusan peperiksaan itu sampai sekolah untuk merealisasikan hasrat SPM 2029. Dalam bersama saya sekarang iaitu Ahmad Dina dan Puan Rashida. Okey, Dina, bagaimanakah cara anda bersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah? Baru saya sedang bersedia ini sampai sasaran dan kita mengikut arah kita ini. Kalau bagi kerja ke daripada tugasan, kalau kita dapat saya akan tinggal sikit. Okey, baiklah Puan. Apakah perasaan dan pandangan Puan terhadap sasaran yang ditetapkan oleh anak Puan? Saya rasa target itu boleh dicapai, insyaAllah. Anak-anak sangat bagus, baik dan sangat rajin. InsyaAllah saya rasa dengan bimbingan guru-guru, sokongan daripada kawan semua, insyaAllah saya rasa boleh dicapai target tersebut. Okey, baiklah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama. Okey, baiklah. Bersama saya sekarang iaitu Ana dan Tuan Zab. Okey, Ana, apakah motivasi yang ditetapkan dalam diri untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan bagaimanakah sokongan Tuan untuk anak Tuan? Baiklah, terima kasih kepada soalan. Sebagai pelajar yang disasarkan untuk mendapat 8A untuk CJ Pelajaran Malaysia bagi tahun 2026, antara motivasi utamanya adalah untuk mengikut jadual yang telah ditetapkan serta mendapatkan sokongan daripada pihak yang berdekatan lah, contoh seperti parents, rakan-rakan dan juga tak tertinggal juga kepada guru-guru. Itu saja daripada saya. Bagi saya pula, untuk anak saya ni, saya bagi dia apa yang dia nak buat tu, dia ikut melihat pada kita bersokongan lah apa yang dia nak buat dari segi penjadualan dia daripada mula dia bangun pagi sampailah dia bangun tidur. So penjadualan dia buat sendirilah, apa pun kita tengoklah cara mana yang tak betul tu kita tegur lah, mana yang elok tu kita suruh dia teruskan. Okay, itu saja. Terima kasih. Program penetapan target SPM 2026 ini jelas membuktikan kesingan pihak sekolah dalam memastikan pelajar bersedia lebih awal.